sekarang ni banyak berita tentang kes rasuah yang berlaku dalam pelbagai sektor. Kadang-kadang sedih bila tengok sebab benda ni bukan je rosakkan nama individu tapi juga jatuhkan imej negara. Rasuah ni sebenarnya berpunca daripada sikap tamak dan tak jujur dalam menjalankan sesuatu tanggungjawab. Betul tu Aina. Memang rasuah ni berpunca daripada diri sendiri. Bila seseorang tu dah tamak dan nak cepat kaya atau nak dapatkan kuasa, dia sanggup buat apa saja untuk nak dapatkan semua tu. So, that's why lah semakin meningkatlah benda tu dekat sini. Saya setuju dengan Hakim. Selain daripada tamak, kurangnya integriti juga menjadi punca utama kes rasuah. Kalau nilai etika dan pegangan luar moral seseorang itu lemah, jadi mereka akan mudah dipengaruhi untuk berrasuah. Kalau dekat tempat kerja pula, kalau persekitaran itu tak sihat, orang perkara rasuah tu akan jadi perkara yang biasa untuk dibuat oleh orang di situ. Ada satu lagi perkara yang ramai tak sedar. Untuk penyalahgunaan kuasa pun merupakan punca dia orang buat rasuah. Kalau kita lihat seorang tu, kalau dia ada jawatan tinggi, dia orang ada kuasa untuk gunakan jawatan mereka untuk gunaan diri sendiri ataupun untuk orang tertentu. Sebenarnya undang-undang di Malaysia dah jelas tentang hal ni. Ada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Sesiapa yang meminta atau menerima memberi suapan boleh dihukum berat. Contohnya, hukuman pun bukan biasa-biasa. Boleh sampai penjara 20 tahun ataupun denda sekurang-kurangnya 5 kali ganda nilai suapan ataupun RM10,000. Ya, dan ada juga session dalam mata tu berkaitan dengan tuntutan pelasu. Ramai orang tak sedar dalam tuntutan kerja atau laporan keuangan, ia pun dikira rasuah. Even dia nampak kecil, tapi kesannya sangat besar kepada organisasi tempat dia bekerja. Mana dia orang tadi tu? Dah hilang dah. Teruskan je lah. Kita sambung lagi, kita bincang. Sambung Aina, apa nak cakap tadi? Kalau kita tengok dari kesan, memang sangat buruk. Individu bukan je boleh hilang pekerjaan tapi hilang maruah diri. Ya, betul juga. Bukan setakat individu, organisasi tempat dia kerja pun boleh jadi masalah sebab dia lakukan rasuah. Datang balik kamu orang. Pergi mana tadi? Pergi makan lah. Kau nak dengar apa cerita? So apa yang saya dapat simpulkan, rasuah ni berpunca daripada kelemahan nilai moral dan sikap dalam manusia sendiri. Bila seorang terlalu tamak dan nak cepat kaya, dia sanggup abaikan kejujuran dan amanah. Betul? Kalau kita berpegang pada nilai-nilai murni, rasuah boleh dikurangkan. Kita kena ingat, sekecil mana perbuatan rasuah, dia tetap salah di sisi undang-undang dan agama. Kita perlu jadi contoh kepada masyarakat. Kita perlu menggunakan nilai integriti dalam semua perkara. Dalam pekerjaan, pelajaran dan kehidupan seharian. Yalah. Jadi kita dapat simpulkan untuk mencegah rasuah tu kita mula dari diri sendiri.